Hang macam mana tiba-tiba hang terjentik untuk terlibat dalam marketing? Sebab hang kalau ikutkan background sekolah agama, kenapa tiba-tiba daripada pengajian agama ni pergi ke marketing? Sebenarnya pengajian agama aku tu bukanlah sebab aku pergi pengajian agama. Aku mungkin kat situ. Okay. Aku tidak mencari kos agama tu pun. Bila aku tengok balik perjalanan pembelajaran aku, wah lah semua agama. Aku pun wonder benda tu jugalah. Masa SPM ambil lukisan kejuruteraan sebab nak jadi architecture. Diploma tu ambil accounting sebab waktu tu nak masuk UIA. Okay. So decide ambil diploma tu sebab dia IIC. Aku ingat IIC ni senang lah masuk UIA. Okay. Masuk IIC rupanya tak senang pun nak masuk UIA tu. Tapi Alhamdulillah dapat masuk UIA. So bila masuk UIA dapat bidang psikologi. Aku memang nak architecture. Aku spend 2 tahun pertama nak ubah kos. So rules dekat situ boleh apply. Tengok sem depan dapat tak tukar kos. Kalau tak dapat, tak dapat lah. Selama 2 tahun setiap sem aku di reject, tak dapat tukar. Okay. So bila dah 2 tahun terasa macam oh ni dah separuh degree dah ni, habiskan je lah. Memang macam tu. So bila habiskan tu, niat menghabiskan dalam psikologi, kebetulan waktu tu aku memang tengah berbisnes. Aku adalah join kelas macam mana buat marketing semua. So bila belajar psikologi, aku memang niatkan dalam hati aku akan mendalami apa sahaja ilmu psikologi yang boleh membantu aku dalam bisnes. Kebetulan psikologi ni memang berkaitan dengan orang. So dalam marketing ni memang kita nak tackle orang untuk membeli. Sang kata macam tu. Belajarlah. Memang banyak a few knowledge dalam psikologi tu relate dengan marketing. So bila habis belajar, termasuk dalam marketing dan sampailah sekarang. Itu je sebenarnya cerita dia.